Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mamaku Channel, geng. Sebelum tu kita selawat dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay, geng. Pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 81, geng. Jadi lokasi aku macam korang kenal lah. Sebelum-sebelum ni aku main kat sini, dekat alam, geng. Kau boleh tengok. Jadi depan tu dah ada 2 orang mancing, geng. Aku dah set up road aku apa semua. Cuma aku pelik, geng, dekat ujung sana tu, batu panjang tu, kau boleh tengok ramai orang, geng. Aku tak tahulah. Ramai, geng. Jadi mungkin ada mini game ke, ataupun ada family day ke. Kemungkinan masih santai-santai, kan. Sebab hari ni cuti, kan, Ahad. Jadi aku dah set up umpan aku. Aku pakai udang kopik ni, geng. Udang hidup aku tak ada. Pakai udang kopik, so tinggal nak buat balingan lah. Jadi moga hari ni boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Satu masalah aku, geng. Dah gelap, geng, nak hujan. Tapi belah sini ada matahari. Belah sini matahari naik. So kita redor lah, tu kan kita buat balingan. Keselamatan, geng. Getah tiup basikal. Okay, geng, aku dah buat balingan. Moga pagi ni dia tunduk. Okay, mantap. Alhamdulillah, geng. Strike pertama aku, baby glamour. Ni boleh buat umpan ni, geng, kalau umpan habis. Terbaik, geng. Okay, geng. Sekarang ni air dah mula jalan surut, geng. Tapi panas. Aku tak tahan, geng. Aku pindah. Aku lari ke belakang lagi. Kalau tengok daripada sana tu aku pindah ke belakang. Sebab ni panas, bukan panas biasa, geng. Tapi panas nak hujan.
Oh, parit dia geng. Allah, hai. Aku terpaksa cari tempat berteduh geng. Sebab kan naik motor tak ada bawa payung geng. Tak boleh bertahan aku kat situ. Baru pukul 8 lebih geng. Aku pelik macam mana diorang kat sana tu boleh bertahan tu. Mungkin dah tak ada pilihan kot. Itu pun dah ramai aku tengok balik tadi. So kita tunggulah geng. Lebih kurang sekejap lagi kan dalam pukul 10. Kalau tak menarik kak, kita cabut lah geng, okey? Mantap geng. Tempat ni geng, lepai laut. Orang panggil ni bulu jamban geng. Nak senangin geng. Time ni ikan dah tak makan geng. Jadi aku kena balik dan sambung pada petangnya.
Okay geng, Assalamualaikum. Petang ni kita repeat lagi geng episod 81. Pagi tadi aku mancing dekat alam. Petang ni aku datang dekat muara Tanjung Agas lah. Jadi dekat Chalet Ikuan. Kalau kau boleh tengok tu Chalet Ikuan. Pot ni biasa aku main geng. Aku pergi belah-belah sana. Ya Allah, ramai orang geng. Ramai betul orang mancing. Dia ada buat family apa semua lah. Jadi aku tak nak ganggu lah. So aku datang sini, aku tengok belah sana tu je ada orang mancing. Tadi aku datang ada orang mancing aja, tapi dah balik lah. So alhamdulillah sekarang aku seorang. Aku dah buat balingan. Jadi kita tunggulah. Moga hari ni kata babi boleh makan geng. Sekarang ni air dah mula jalan pasang. Main cantik geng. Mantap. Alhamdulillah geng, first strike aku geng. Anak pari geng. Mantap. Kau tengok geng. Pari ni separuh dia punya ni hilang geng. Allah. Sebelah ni hilang geng. Kena makan kat ikan ke apa tak tahu lah. Okay geng, kita lepaskan.
Baby senangin ni geng. Boleh lah buat goreng-goreng geng. Mantap. Buntal geng. Oh, terbaik. Start lagi geng. Baby senangin geng. Mantap.
Alhamdulillah geng. Strike lagi geng. Baby senangin. Banyak betul. Alhamdulillah geng. Strike keempat aku senangin lagi geng. Tapi ni besar sikit lah. Okay, mantap. Okay geng, sekarang ni dah pukul 4 lebih geng. Air pun dah setengah pasang. Tapi yang jadi masalahnya dekat belah kanan aku ni dah gelap geng. Dah mula ada guru. Itu yang agak mencuakkan aku dengan azan dah geng. Dah pukul 4 lebih. Nanti kita sambung lagi geng. Okay. Alhamdulillah geng. Jauh baru geng. Mantap. Okay geng, ni umpan last aku. Dah pukul 5 lebih geng. 5.30. Jadi air dah nak mula penuh lah. Ada ketuan geng tapi tak lekat. Saya nak ikan kot. Jadi kita tukar tu, lepas tu kita buat balingan, okey? Mantap geng.
Okay, aku dah buat balingan last. Gelas ni dia bongkok. Okay, mantap. Okay geng, alhamdulillah habis dah aktiviti mancing aku ni. Tadi aku ada strike daun bau, lepas tu ada strike senangin dengan tuka geng, pari tuka lebih kurang lah. So tempat aku pun dah habis. Jadi sekarang nyamuk dah banyak yang tempat ni, jadi aku ingat nak balik lah. Okay, terima kasih geng kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mamaku Channel. Satu lagi yang aku lupa nak beritahu korang, kalau kau berminat nak beli barang-barang pancing, aku ada sediakan link. Kau boleh tekan di link kat bawah ni. Jadi nanti kau boleh tengok lah apa-apa barang yang aku pakai untuk mancing. Okay geng, semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat geng. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum, bye bye.